Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkat sebagai seorang minimalis, saya boleh menyimpan dulu pendapatan sebelum berbelanja, kan? Dan sekarang ni pun saya sedang belajar lagi lah tentang ilmu kewangan, pelaburan, semua tu. Dan saya fokus sekarang ini untuk menjana lebih pendapatan, insya-Allah. Okay, fokus kepada kerjaya supaya matlamat dalam kewangan itulah insya-Allah akan dapat dicapai. Right? So doakan itu. Tapi apa yang saya mau kongsikan ni sebenarnya ialah akhirnya saya mau ada kewangan yang kukuh tu kenapa? Salah satu daripadanya ialah supaya lebih mudah untuk be generous, kan? Bila kita perlu memberi, lebih mudah untuk memberi. Dan kenapa mau jadi generous, kenapa mau lebih mudah dalam memberi? Akhirnya sebab kita mau mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala matlamat, impian dari segi kewangan, kerjaya di masa akan datang tu, yang paling penting sebenarnya ialah pada masa ini, masa sekarang ni, iaitu punya hati dan jiwa yang mahu tunduk, bersujud, ya, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sumber segala rezeki, sumber segala kekayaan. Jadi insya-Allah sekarang pun sedang tunggu solat fardu asar di Masjid Ranau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.